So, hi. Good afternoon. Selamat petang, selamat malam. Aku baru bangun tidur. So, hari ni kami Ha? Weh, kau tak rasa pening ke kalau nampak motor aku? Apa weh? Tak bau something. Tak bau something. Sekejap, nanti aku patah balik. Kenapa? Okay, kita ada Hi guys. Kita ada Kira dan Nono. Yang lain semua Melayu. Aku ingat Ya. dah lambat. Ya weh, yang lain semua Melayu guys. Sedangkan aku yang potong daging. Agak ah. Patutnya akulah yang paling lambat, tapi tidak. Ni ada apa daging ke semua? Daging. Wow, dagung. So, hari ni kita nak buat apa guys? Kita nak bakar-bakar. Kita nak bakar-bakar guys. Nunu bawa nasi goreng. Kalau you guys nak tahu, ajak let me open. Okay. Kalau korang rasa nampak macam dia tengah bergaduh dalam ni, ya, sebab ada benda terjadi ya. Kalau korang perasan, sebelum nak ke sini, laluan pantai ni macam bangang sikit. Kata tak ada berlubang. Aku elok. Tadi dekat jalan tak elok je. Bawa relax. Lepas tu sekali ambil kau. Gedebang. Yelah, yang jalan kat depan tu. Ya, terbuka. Aku cakap, apa hal lah. Kat Aku bau kafe tu kan? Aku bau nasi goreng guys motor. Dia macam Jatuh, kau tahu tak? Aku sanggup kutip bagi kau makan. bodoh. Taklah yang Listen bersama off tempo. Apa yang kau Kasar kita sama. Aku bakal kopi aku bakal kopi aku punya demo. Tak tahu. Punya demo. pandai betul lah orang. Majid! Macam jago kita main kau ambil barang. Tak nak. Ya guys, sebab kita terlupa pen. So kita terpaksa pergi balik ambil pen, sudu dan senduk sekalian alam. Lighter jangan lupa. Dan lighter. Hope. Okay korang, kita orang menikmati kehidupan kami dekat tepi pantai. Sebab tak adalah saat-saat akhir sebab kita orang akan jumpa juga waktu intern, tapi mungkin bukan lepak dekat Allah ya Allah ya Tuhan tu. Bukan lepak dekat pantai macam ni selalu dah. Macam tu. So kita orang dah takkan jadi budak Terengganu dah. Saya Terengganu. Kita orang dah takkan duduk tepi pantai makan-makan tepi macam ni dah. We will miss Terengganu so much. And we will miss UMT a little bit. Biu tiba-tiba aja. Sebentar untuk aku bawa pulang. Kasih sikit lah segala-galanya. Untuk keluarga aku saya sanggup biar ku tak mahu. Sebab bila aku masak, lepas tu aku letaklah yang apa extra pedas tu. Masin je. Yang extra pedas. So kita bakar-bakar untuk 2 minggu yang terakhir kita kat UMT. Jadi kalau letak paste tu tak letak dah. Tak, sebab mula sebab nasi aku banyak. Aku pakai satu je je. Banyak tu tempat hari ni. Aku potong di bawah. Dia ada tempat, masih ada tempat tak tu? Oh, kau tak kau rata. Agak Ada minyak. Tu? ada. Masin pantai. Aku bawa lah air batangan apa. Tak ni masak. Air batangan tak bagus. Tengok. Kau tahu aku buat lagi apa benda kat rumah aku ada. Macam dah makan, tak makan seminggu. Agak 2 orang ni. Sedap. Aku dah rambut air putih. Dia tak dalam ni. Dalam jam. Chef kita bangun tidur tu masak. Okay. Ni main daging ni je kot. Tak tahu. Saya masak guys.
Sedap guys. Sedap kan? Sedap. Tapi ada kebalik. Aku cuma mahukan kamu. Maya dah balik dah. Adik sana sini. Tadi nak mandi. Tu. Balik dah kot. Sebaik ni banyak. Mai pinggan lagi. Nunu masak lagi guys. Tadi nasi habis. Pinggan aku dah hilang. Makanan ni. Kat mana pinggan aku? Nak pinggan baru berpasti gini. Pinggan. Terus pinggan ni dah takkan terpakai dah Muka-muka kot. ke bulu. Mungkin ni terakhir pakai pinggan ni. Kenapa pula yang terakhir? Entah. Sebab ini dah kita akan sibuk sampailah hari Isnin. Satu hari Selasa cuti. Benda kita boleh je lepak lagi. Hari Isnin tu cuti takkan kau balik kot. Isnin cuti apa benda Mana ni? Isnin? Cuti apa ni? Tadi kau cakap cuti. Selasa cuti. Ha. Cuti apa? Awak Muharram. Ha, takkan kau orang balik kot. Mungkin cuti sebab aku keluar doktor cakap Berapa bulan? after test certificate tu. Chef, okey chef. Ni pasal punya ni. Ambil je. Pinggan aku. Pinggan dah bunuh. Okay guys, kita ada lagi sebulan saja guys. Lepas ni aku akan tengok building saja, bukan tengok sunset, sunrise beh. Sorry, saya tengok kapal saja. Cantik. Aku buat cinematic weh. Okay guys. Lagi sebulan ni apa yang kita kena buat dekat Terengganu? Ha? Apa yang kita nak buat? Aku nak jaga kesihatan. Anjing. Tak nak buat itu, tak nak buat ini. Tadi baru je lepas. Aku dah siap deal, dah siap minta les apa semua. Lepas tu dia bagi harga. Aku pun tanya adik aku dulu. Patut tak aku beli? Rosak Kak memang dah rosak. Tiga lebih lah. Yang tiga punya ni? Daripada 3 Bakar-bakar Mary Surveyor. Ni semua dah tak comply langsung kan ni. Lepas tu bunyi lalat macam apa yang Azan tiba-tiba bunyi? Tak tahu. Bunyi lalat kau tanya Azan. Bak sini nasi kau. Nak bubur.